Jika bersamamu, aku rasa aku boleh mulakan hidup sekali lagi. Mengapa seorang anggota pasukan khas wanita yang telah mengharungi pelbagai misi di medan perang boleh mengalirkan air mata di Malaysia? Dia, seorang veteran Delta Force Tentera Amerika Syarikat yang digelar Iron Lady, lebih kuat dan tenang daripada sesiapa pun. Namun satu kesilapan telah mengubah hidupnya selama-lamanya. Tempat yang ditujunya dengan hati yang lara ialah Malaysia. Di sanalah dia bertemu dengan seorang lelaki Malaysia yang perlahan-lahan mencairkan hatinya yang beku. Mari kita ikuti kisahnya bersama. Nama saya Emily Martinez. Saya berumur 28 tahun dan pernah berkhidmat sebagai anggota pasukan khas dalam Delta Force Tentera Amerika Syarikat. Ya, lebih tepat lagi, pernah. Kini, saya menjalani kehidupan biasa di Malaysia. Biar saya ceritakan dari awal bagaimana semua ini berlaku. Saya dilahirkan dan dibesarkan di San Diego, California, dalam sebuah kawasan perumahan yang sunyi, kira-kira 15 minit pemanduan dari pangkalan West Coast Pentagon. Rumah kami ialah sebuah rumah 2 tingkat berdinding putih dengan laman berumput hijau sempurna yang dijaga rapi oleh ayah saya sendiri. Di dalam rumah, pingat-pingat dan gambar-gambar ayah dalam pakaian seragam tentera tergantung di merata-rata tempat. Ayah saya, Brigadier General Richard Martinez, seorang pegawai tentera berpangkat tinggi yang bertanggungjawab merancang operasi di Pentagon. Dengan ketinggian 185 cm dan fizikal yang tegap, dia sentiasa berdiri tegak. Malah di rumah pun, dia jarang sekali menanggalkan uniformnya. Ibu saya, Patricia, menjalani hidupnya sebagai isteri tentera yang tipikal, sentiasa menyokong ayah. Dari luar, keluarga kami kelihatan seperti keluarga tentera yang sempurna. Namun, kenangan zaman kanak-kanak saya tidaklah sehangat itu. Pada hari jadi saya yang kelima, ketika kanak-kanak lain menerima anak patung atau mainan, saya dihadiahkan sebuah beg tentera kecil. Mulai sekarang, kita akan berlatih dengan ini, kata ayah sambil tersenyum. Senyuman itu masih jelas dalam ingatan saya. Sejak hari itu, saya terpaksa bangun pada pukul 6 pagi setiap hari untuk berjoging bersama ayah. Pada usia 7 tahun, saya pertama kali dibawa ke lapang sasar. Saya masih ingat saya menangis kerana takutkan bunyi tembakan, tetapi ayah hanya menepuk belakang saya sambil berkata, pewaris keluarga Martinez tidak boleh takut dengan bunyi sebegini. Itulah satu-satunya kelembutan yang pernah ditunjukkannya kepada saya. Pulang dari sekolah, latihan fizikal menanti saya sebelum kerja rumah. Tekan tubi 50 kali dan senaman rengkuk 100 kali adalah rutin biasa. Apabila kawan-kawan mengajak bermain, saya terpaksa menolak kerana waktu latihan. Pada usia 12 tahun, saya menyertai kem ikhtiar hidup seorang diri buat pertama kalinya. Ia adalah latihan untuk terus hidup di dalam hutan selama seminggu. Walaupun takut, saya tidak boleh menangis. Ayah telah berpesan, kalau menangis, kau gagal. Berkat didikan dalam persekitaran sebegitu, saya menjadi sangat kuat. Di sekolah menengah, saya adalah kapten pasukan olahraga dan sentiasa mendapat tempat pertama dalam pertandingan menembak. Ketika saya mendapat markah tertinggi dalam peperiksaan kemasukan ke Akademi Tentera West Point, barulah ayah berkata, ayah bangga dengan kamu. Kini baru saya sedar betapa berharganya kata-kata itu. Selama 4 tahun di akademi, saya juga cemerlang. Bukan sahaja dalam akademik, malah dalam ujian kecergasan, saya sentiasa mendapat grade tertinggi. Selepas tamat pengajian, sudah tentu saya memohon untuk menyertai pasukan khas. Ujian pemilihan Delta Force benar-benar seperti neraka. Daripada ratusan calon, hanya kurang daripada 10 orang yang berjaya dan saya adalah satu-satunya calon wanita yang lulus. Pada mulanya, rakan-rakan sepasukan memandang saya dengan curiga. Pandangan mereka seolah-olah berkata, apa yang perempuan boleh buat? Tetapi selepas mereka melihat kebolehan saya dalam latihan praktikal pertama, sikap mereka berubah sepenuhnya. Terutamanya dalam pertarungan jarak dekat dan kemahiran menembak hendap, anggota lelaki terpaksa akur. Begitulah saya mendapat gelaran Iron Lady. Selama 6 tahun, saya telah berjaya menyelesaikan lebih daripada 12 misi sebenar di Afghanistan, Iraq dan Syria, di kawasan-kawasan paling berbahaya di seluruh dunia.
misi menyelamat tebusan, operasi menghapuskan pengganas dan tugas mengiringi orang kenamaan. Pasukan saya sentiasa sempurna dan saya menganggap itu adalah perkara biasa. Namun, yang paling istimewa dalam ingatan saya ialah anggota-anggota di bawah saya. Seorang korporal bernama Ryan Parker, berumur 23 tahun, sangat istimewa. Dia seorang pemuda yang ceria dari Texas, sentiasa tersenyum. Walaupun sebelum misi berbahaya, dia masih boleh bergurau, "Sarjan, kalau kita balik dengan selamat kali ni, saya nak layan filem P. Ramlee." Ryan sangat obses dengan budaya Malaysia. Setiap kali bercuti, dia akan menonton filem-filem Malaysia dan mendengar lagu-lagu Melayu. Saya masih ingat matanya yang bersinar ketika dia berkata, "Sarjan, Malaysia nampak aman, kan? Tak ada perang. Orangnya pun ramah. Kalau saya dah bersara nanti, saya mesti nak pergi sana sekali." Ketika itu, saya hanya menganggapnya sebagai angan-angan naif seorang askar muda. Namun, segalanya musnah dalam sekelip mata. Musim luruh tahun lepas, kami mempunyai misi terakhir di Afghanistan, operasi untuk menangkap hidup-hidup seorang pemimpin Taliban. Menurut risikan, ia adalah misi yang agak mudah. Bangunan tempat sasaran bersembunyi terletak di kawasan perumahan awam dan persekitarannya kelihatan selamat. Operasi bermula pada pukul 2 petang hari itu. Sebagai ketua pasukan, saya memimpin keseluruhan operasi. Hasil tinjauan di sekitar bangunan tidak menemui sebarang unsur bahaya. Kami telah mengesahkan dengan pengimbas inframerah dan memeriksa dengan pengesan bahan letupan. Segalanya kelihatan selamat. Apabila saya memberi arahan untuk menyerbu, Ryan adalah orang pertama yang bergerak, sentiasa berani di barisan hadapan. Pada ketika itu, melihat belakang badannya, saya berasa sedikit bangga. Dia benar-benar anggota yang boleh diharap, fikir saya. Tetapi ada sesuatu yang saya terlepas pandang. Alat letupan improvisasi EAD, jenis plat tekanan yang dipasang di pintu masuk bangunan. Ia disembunyikan dengan begitu sempurna sehingga peralatan kami tidak dapat mengesannya. Sebaik sahaja Ryan memijak plat itu, letupan berlaku. Saya mengingati detik itu seperti dalam gerak perlahan, bunyi letupan yang memekakkan telinga dan tubuh Ryan yang terpelanting. Pemandangan selepas asap hilang adalah saat yang paling mengerikan dalam hidup saya. Ryan masih sedar, tetapi bahagian bawah badannya hancur sepenuhnya. Dia memandang saya yang berlumuran darah dan berkata, "Sarjan, sakit." Melihatnya, saya benar-benar menggigil. Saya segera memanggil medik, tetapi sudah terlambat. Diagnosis yang diberikan oleh doktor sangat menghancurkan. Lumpuh sepenuhnya dari pinggang ke bawah. Dia tidak akan dapat berjalan lagi. Apabila saya mendengar kata-kata itu, kaki saya terasa lemah dan saya hampir rebah. Pada hari terakhir saya berjumpa Ryan, dia cuba menenangkan saya walaupun duduk di atas kerusi roda. "Sarjan, tak apa. Benda macam ni memang boleh jadi. Bukan salah Sarjan. Saya akan pergi ke Malaysia dan mulakan hidup baru. Saya nak hidup dengan aman kat sana, nak makan nasi lemak macam dalam gambar, nak pergi KLCC." Melihat pemuda berusia 23 tahun itu yang duduk di atas kerusi roda tetapi tidak kehilangan harapan untuk masa depan, saya benar-benar hancur luluh. Kerana kesilapan pertimbangan saya, impian seorang anak muda berkecai. Selepas itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Setiap malam saya terdengar bunyi letupan hari itu dan rintihan Ryan bergema di telinga saya. Mendengar bunyi tembakan sahaja sudah membuatkan seluruh badan saya menggigil dan serangan panik yang menyesakkan nafas menyerang saya. Selama sebulan pertama, saya tidak dapat keluar dari bilik saya. Ayah nampaknya kecewa dengan keadaan saya. Suatu hari, dia merempuh masuk ke bilik saya dan berkata, "Emily, macam mana seorang askar boleh jadi selemah ini? Semua orang buat silap. Bangun dan berjuang sekali lagi. Fikirkan maruah keluarga Martinez." Pada ketika itu, segala emosi yang terpendam selama 28 tahun meletup. Ayah tak pernah ada anak perempuan kan? Yang ada cuma bakal askar. Saya tak pernah disayangi. Ayah malu sangat ke saya jatuh macam ni. Anggota saya cedera parah dan saya menderita kerana hidup seorang pemuda yang saya hancurkan. Adakah itu dikira lemah? Saya melihat wajah ayah mengeras.
Itulah kali pertama saya meninggikan suara kepadanya. Malam itu, saya meninggalkan rumah. Saya tidak tahan lagi berada di situ. Semasa menginap di hotel selama beberapa hari, saya sentiasa teringat kata-kata Ryan. Matanya yang tulus ketika berkata, saya nak pergi ke Malaysia dan hidup dengan aman, sentiasa bermain di fikiran saya. Suatu hari, sebuah video yang saya tonton secara kebetulan di YouTube mengubah hidup saya. Ia mengenai kehidupan di Malaysia. Bandar-bandar yang selamat untuk berjalan walaupun pada waktu malam. Orang yang memulangkan dompet yang tercicir. Sebuah negara di mana hampir tiada jenayah senjata api. Semuanya kelihatan seperti mimpi bagi saya. Ketika itulah saya sedar, tempat yang diimpikan oleh Ryan, tempat yang aman dan selamat itu, mungkin saya juga boleh memulakan hidup baru di sana. Maka, saya memutuskan untuk ke Malaysia. Tanpa sebarang rancangan. Setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, perkara pertama yang saya rasakan ialah perbezaan udaranya. Saya menarik nafas dalam-dalam, tiada bau ubat bedil, tiada ketegangan. Melihat kaki tangan lapangan terbang yang tersenyum memberikan panduan membuatkan saya berasa aneh. Selama beberapa tahun ini, saya hidup dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Tetapi di sini, saya rasa bahu saya secara semula menjadi lebih relaks. Mendengar pengumuman dalam campuran bahasa Melayu dan Inggeris semasa pemeriksaan imigresen, saya berfikir, aku benar-benar sudah sampai di Malaysia. Negara yang sangat ingin dikunjungi Ryan. Hati saya terasa pedih, tetapi pada masa yang sama, ada rasa teruja untuk permulaan yang baru. Keluar dari lapangan terbang dan menaiki teksi, pemandunya bertanya dalam bahasa Inggeris, "Where to, Miss?" Saya menunjukkan alamat rumah tumpangan di Bukit Bintang yang telah saya catat. "Oh, Bukit Bintang. Ramai orang luar. Tempat yang bagus," katanya sambil menunjukkan isyarat bagus. Pemandangan Kuala Lumpur dari tingkap teksi sangat berbeza daripada bayangan saya. Bandar yang teratur, kereta yang bergerak dengan tertib dan yang paling penting, suasana yang damai. Tiada kenderaan tentera, tiada pos pemeriksaan, tiada askar bersenjata. Kehidupan harian yang tenang ini terlalu baru bagi saya. Tiba di Bukit Bintang, mencari rumah tumpangan itu sendiri sudah menjadi satu pengembaraan. Mengikut papan tanda berbahasa Inggeris, saya berjalan dan melihat ramai anak muda. Mendengar muzik yang datang dari pelbagai arah di bandar ini, mengingatkan saya kepada Ryan, memikirkan betapa gembiranya dia. Jika dapat mendengar muzik ini membuatkan hati saya sakit, tetapi juga hangat. Rumah tumpangan itu lebih bersih dan selesa daripada yang saya jangkakan. Semasa mendaftar masuk di kaunter penerimaan tetamu, kaki tangan itu menerangkan sesuatu dalam bahasa Melayu. Melihat saya yang keliru, seseorang dari belakang menterjemahkan untuk saya dalam bahasa Inggeris. Kaki tangan ini sedang menerangkan tentang kata laluan Wi-Fi dan kemudahan di sekitar sini. Saya berpaling dan melihat seorang lelaki Malaysia berketinggian kira-kira 175 cm berdiri di situ. Dia mempunyai raut wajah yang tenang dan senyuman yang mesra sambil membantu saya secara semula jadi. Kesan pertama saya terhadapnya ialah dia seorang yang boleh dipercayai. "Hai, saya Amir bin Rahman. Saya bekerja sebagai guru bahasa Melayu untuk warga asing di sini." Begitulah saya pertama kali bertemu dengan Amir. Saya tidak tahu pada masa itu, tetapi detik itulah pertemuan yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Selepas meletakkan barang-barang di dalam bilik, Amir berkata dia akan menunjukkan saya kedai serbaneka yang berdekatan. Sambil berjalan bersama, kami berbual-bual. Dia seorang yang sangat baik dan ceria. "Pertama kali ke Malaysia. Apa yang membawa anda ke sini?" "Saya datang melancong," jawab saya. "Saya tidak dapat menceritakan hal yang sebenar." Memasuki kedai serbaneka, saya mengalami kejutan budaya pertama. Begitu banyak kedai yang dibuka 24 jam. Di Amerika juga ada kedai serbaneka, tetapi tidak sebanyak dan sepadat di sini. Dan pilihan makanannya juga sangat pelbagai. Saya tertarik dengan sesuatu yang dipanggil nasi lemak bungkus. Saya membelinya dan rasanya lebih sedap daripada yang saya jangkakan. "Kalau esok ada masa, apa kata daftar untuk kelas bahasa Melayu?"
Semasa melancong, tahu asas bahasa Melayu akan lebih memudahkan. Saya dengan senang hati menerima cadangan Amir. Lagipun, saya merancang untuk tinggal di Malaysia untuk seketika dan belajar bahasa nampaknya akan membantu untuk permulaan yang baru. Keesokan harinya, apabila saya pergi ke kelas, saya sangat terkejut. Terdapat lebih ramai warga asing yang datang ke Malaysia seperti saya daripada yang saya sangkakan. Orang dari Amerika, Eropah dan Asia Tenggara belajar bersama. Masing-masing datang ke Malaysia dengan sebab tersendiri, tetapi semangat untuk belajar sesuatu yang baru adalah sama. Amir seorang guru yang sangat baik. Dia menerangkan tata bahasa Melayu yang rumit dengan cara yang mudah difahami dan mengajar ungkapan yang boleh digunakan terus dalam kehidupan seharian. Bermula dari ucapan asas seperti selamat pagi, terima kasih dan maaf, sehinggalah cara memesan makanan dan bertanya arah. Dia mengajar satu persatu. Selepas kelas, Amir mencadangkan, jom makan tengah hari bersama, sambil tu boleh cuba makanan Malaysia. Saya dengan gembira mengikutnya. Di sebuah kedai makan berdekatan, saya pertama kali mencuba mi kari. Kuahnya yang panas menghangatkan badan saya dan membuatkan saya berasa selesa. Macam mana makanan Malaysia? Sesuai dengan selera? Lebih sedap dari yang saya sangka. Terutamanya kuah kari ni, rasanya unik. Tak sangka makanan pedas boleh jadi sesedap ini. Amir tersenyum dan berkata, mi kari ni salah satu makanan kegemaran orang Malaysia. Makan setiap hari pun tak jemu. Kemudian dia menerangkan pelbagai perkara tentang budaya makan di Malaysia. Sebab mengapa ada banyak lauk sampingan, budaya makan nasi bersama kuah dan budaya berkongsi makanan. Selepas makan, kami pergi mencari bilik sewa. Rumah tumpangan memang bagus, tetapi saya mahu tinggal di tempat yang lebih stabil. Amir menemani saya ke ejen hartanah dan membantu menterjemah. Saya menyewa sebuah pangsapuri studio kecil berdekatan Bukit Bintang yang bersih dan lengkap dengan semua kemudahan yang diperlukan. Awak juga perlu buat kad pengenalan warga asing. Ia diperlukan untuk buka akaun bank atau daftar talian telefon. Dengan bantuan Amir, saya pergi ke Jabatan Imigresen untuk memohon kad tersebut. Prosedurnya tidak serumit yang saya sangka. Saya merasakan sistem kerajaan Malaysia yang mesra warga asing sangat baik. Begitulah, selepas seminggu berlalu, saya mula membiasakan diri dengan kehidupan di Malaysia. Setiap hari saya menghadiri kelas bahasa Melayu dan melawat pelbagai tempat bersama Amir sambil mempelajari budaya Malaysia. Apa yang paling mengejutkan saya ialah keramahan orang Malaysia. Suatu hari, saya sesat di stesen LRT. Melihat peta laluan yang rumit, saya kebingungan. Tiba-tiba, seorang makcik di sebelah saya bertanya dalam bahasa Inggeris, "Where are you going?" Apabila saya memberitahunya destinasi saya, dia sendiri membawa saya ke platform yang betul. "Hati-hati ya," katanya sebelum beredar. Pada hari yang lain pula, saya tercicir dompet di sebuah kedai serbanika. Saya hanya sedar apabila hendak membuat bayaran. Dalam keadaan panik, juruwang di kaunter memegang dompet saya. Katanya, seseorang telah menjumpainya dan menyerahkannya. Perkara seperti ini sukar dibayangkan di Amerika. Setiap kali mengalami perkara sebegini, saya teringat kata-kata Ryan, orang Malaysia ramah. Keyakinan tulusnya itu ternyata benar. Pada masa yang sama, saya dapat memahami mengapa dia ingin datang ke sini dan memulakan hidup baru. Semakin banyak masa yang saya habiskan dengan Amir, semakin tenang hati saya. Dia tidak pernah mendesak saya atau bertanya soalan peribadi. Dia hanya berada di sisi saya secara semula jadi dan membantu saya menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Hujung minggu ni kalau ada masa, jom kita ke Taman Tasik Perdana. Ia salah satu tempat dating kegemaran orang Malaysia. Saya bersetuju dengan cadangan Amir dengan perasaan teruja. Pada masa itu, saya hanya menganggapnya sebagai lawatan biasa. Tetapi pada saat kami duduk sambil minum teh ais dan melihat matahari terbenam, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Macam mana kehidupan di Malaysia? Dah biasa? Jauh lebih baik dari yang saya sangka. Aman, selamat, tempat yang saya cari selama ini. Pada ketika itu, saya merasakan pandangan mata Amir terhadap saya sedikit berbeza. Bukan sekadar layanan baik, tetapi seolah-olah ada perasaan yang lebih mendalam.
Saya tidak dapat menafikan bahawa saya juga mula tertarik kepadanya. Tetapi pada masa yang sama, saya berasa bimbang. Bagaimana reaksi Amir jika dia tahu tentang masa lalu yang saya sembunyikan? Identiti sebenar saya, dia fikir saya seorang pelancong Amerika biasa. Adakah dia akan kecewa jika tahu saya sebenarnya seorang anggota pasukan khas yang pernah bertempur dengan musuh di medan perang? Dengan perasaan yang bercampur baur ini, saya meneruskan kehidupan baru saya di Malaysia. Setiap hari adalah segar dan saya rasa luka di hati saya perlahan-lahan sembuh. Tetapi saya tahu, masa lalu saya yang tidak dapat disembunyikan sepenuhnya pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Bulan pertama saya di Malaysia berlalu dan saya mengalami banyak perubahan. Paling utama, hati saya menjadi lebih tenang. Di Amerika, saya sentiasa dalam keadaan tegang, tetapi di sini, saya dapat merasakan dengan seluruh jiwa raga bahawa ia benar-benar selamat. Hubungan saya dengan Amir juga semakin erat. Pada mulanya, dia hanyalah seorang guru bahasa Melayu yang baik hati, tetapi tanpa sedar, kami mula bertemu setiap hari. Selepas kelas, kami akan makan bersama dan pada hujung minggu, kami akan melawat pelbagai tempat di sekitar Kuala Lumpur. Hujung minggu ni, apa kata kita ke Langkawi, pulau paling cantik di Malaysia? Saya dengan senang hati menerima cadangan Amir. Sebenarnya, pada masa itu pun, saya masih menganggapnya sebagai lawatan biasa. Tetapi 2 hari yang dihabiskan di Langkawi mengubah hati saya sepenuhnya. Laut biru Langkawi yang dilihat dari kapal terbang benar-benar menakjubkan. Ia sangat berbeza dengan langit yang hanya saya lihat dari medan perang. Melihat pemandangan yang aman dan tenang itu, buat pertama kalinya saya terfikir untuk tinggal di tempat seperti ini. Selepas meletakkan barang di hotel, kami menuju ke kereta kabel Langkawi. Sambil melihat pemandangan pulau dari atas, Amir menceritakan tentang sejarah dan budaya Langkawi. Pulau ni dari dulu ada budaya yang unik, terkenal dengan legenda mahsurinya. Selama di Langkawi, kami melawat makam mahsuri dan berjalan di sepanjang pantai Cenang yang berpasir putih. Laut biru yang terbentang luas, air yang jernih kehijauan dan pemandangan yang damai semuanya terasa seperti mimpi. Saya sangat terharu melihat peniaga-peniaga tempatan yang menjual kraftangan dengan mesra. Pada waktu petang, kami makan malam di sebuah restoran di tepi pantai. Duduk di teres yang menghadap laut sambil menikmati matahari terbenam adalah saat yang sangat romantis. Ketika Amir menuangkan jus buah dan berkata cheers, barulah saya sedar saya mempunyai perasaan istimewa terhadapnya. Emily, awak nampak macam seorang yang istimewa. Ada sesuatu yang berbeza berbanding orang asing lain. Apa yang berbeza? Macam ada satu kekuatan. Dari luaran nampak lembut, tapi saya rasa ada sesuatu yang kuat di dalam. Kata-kata Amir membuatkan jantung saya berdebar. Saya bimbang jika dia telah menyedari identiti saya, tetapi pada masa yang sama, saya gembira dia melihat saya begitu. Selepas pulang dari Langkawi, kami semakin kerap bertemu. Kami pergi ke Melaka dan berjalan di Jonker Street dan di Pulau Pinang pula kami melawat Georgetown yang kaya dengan sejarah. Di Cameron Highlands, kami mendaki bukit-bukit yang dipenuhi ladang teh yang menghijau. Namun, yang paling berkesan ialah pengalaman di sebuah homestay tradisional di Melaka. Ini kali pertama saya menginap di rumah tradisional Melayu. Bau kayu dan keselesaan tilamnya sangat menenangkan. Pagi itu, sambil minum kopi bersama Amir di beranda, saya memberanikan diri untuk menceritakan sedikit tentang diri saya. Sebenarnya, saya datang ke Malaysia selepas melalui sesuatu yang sukar. Saya mengalami masa yang sangat berat di Amerika. Saya teringin nak tahu, tapi kalau awak tak nak cerita pun tak apa. Cukuplah kalau awak gembira di sini sekarang. Keprihatinan Amir yang hangat membuatkan hati saya tersentuh. Bilakah kali terakhir seseorang memberikan sokongan tanpa syarat kepada saya seperti ini? Ayah sentiasa memberikan kasih sayang bersyarat, tetapi Amir berbeza. Namun, bukan semua masa adalah masa yang gembira. Kadang-kadang, ada saat-saat genting di mana identiti saya hampir terbongkar. Suatu hari, saya pergi menonton filem aksi bersama Amir. Apabila pelakon menggunakan teknik pertarungan yang salah, saya secara tidak sengaja bergumam, itu salah. Sepatutnya, buat macam ni.
Emily, awak tahu tentang seni mempertahankan diri juga ya? Taklah. Cuma, banyak tengok filem. Walaupun saya berjaya mengelak, saya tidak terlepas pandang riak curiga di wajah Amir. Saya perlu lebih berhati-hati. Saat yang lebih berbahaya berlaku di Bukit Bintang. Seorang lelaki mabuk cuba mengganggu saya dan secara refleks, saya mengambil posisi bertahan, posisi pertarungan jarak dekat yang saya pelajari di Delta Force. Amir menenangkan lelaki itu dengan kata-kata dan keadaan tidak menjadi lebih teruk, tetapi selepas itu saya menjadi lebih berwaspada. Emily, awak pernah belajar seni mempertahankan diri, kan? Posisi tadi nampak sangat profesional. Di Amerika, semua wanita belajar sikit-sikit untuk keselamatan. Saya berasa tidak selesa kerana semakin banyak berbohong, tetapi saya masih belum bersedia untuk memberitahu kebenarannya. Namun, saat yang paling genting akhirnya tiba. Selepas kira-kira sebulan setengah, Amir mengajak saya ke satu tempat yang menarik, sebuah pusat permainan paintball. Malaysia pun ada tempat macam ni ya. Nampak macam pistol betul, walaupun ia sebenarnya senapang angin, berat dan sentakannya agak mirip dengan senjata sebenar. Malah, ada model yang hampir sama dengan M4A1 yang saya gunakan di Delta Force. Nak cuba satu pusingan, saya pun pernah belajar menembak sikit masa dalam askar dulu. Jantung saya mula berdegup kencang. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Untuk menyembunyikan kebolehan saya terpaksa menembak dengan teruk secara sengaja. Permainan bermula dan saya sengaja menembak tersasar, tetapi posisi dan teknik pernafasan yang sudah sebati dengan badan saya tidak dapat disembunyikan. Amir yang memerhati dari tepi bertanya dengan hairan, posisi dah sempurna, kenapa asyik tersasar? Kemudian apabila tiba giliran Amir, sesuatu yang luar biasa berlaku. Cara dia memegang senapang itu sama sekali berbeza, posisi seorang profesional, dan hasilnya setiap tembakan kena pada sasaran. Amir, macam mana awak buat ni? Hebatnya. Saya bekas anggota pasukan khas. Dulu berkhidmat dalam grup gerak khas. Pada ketika itu, fikiran saya menjadi kosong. Grup gerak khas? Itu kan pasukan khas elit Malaysia. Jika saya dari Delta Force, bermakna Amir dari Delta Force, versi Malaysia. Betul ke? Jadi Amir pun pernah buat operasi anti keganasan? Ya, tapi sekarang saya hidup biasa saja. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Fakta bahawa Amir mempunyai latar belakang yang sama dengan saya sangat mengejutkan. Mungkinkah dia sudah lama menyedari apa yang saya cuba sembunyikan? Beberapa hari kemudian, satu insiden penting berlaku. Semasa kami menaiki LRT, seorang lelaki di hadapan kami melakukan gangguan seksual terhadap seorang pelajar perempuan. Pelajar itu terlalu takut untuk berkata apa-apa. Saya mahu bertindak, tetapi saya teragak-agak kerana bimbang identiti saya akan terbongkar. Tetapi Amir dengan tenang mendekati lelaki itu dan menundukkannya dengan satu kuncian sendi yang sempurna. Jom kita ke balai polis. Suara Amir sama sekali berbeza daripada biasa, dingin dan tegas. Lelaki itu tidak dapat bergerak seinci pun dan dibawa pergi. Selepas keluar dari balai polis, kami berjalan dalam diam untuk seketika. Kemudian, Amir memulakan perbualan. Emily, mari kita berterus terang. Kita berdua ada sesuatu yang disembunyikan, kan? Duduk di sebuah bangku di Taman KLCC, kami akhirnya mula mendedahkan kebenaran masing-masing. Amir mula bercerita dahulu. Saya berkhidmat dalam grup gerak khas selama 8 tahun. Saya pernah dihantar ke Afghanistan dan juga terlibat dalam operasi anti keganasan dalam negara. Selepas bersara, saya mahu hidup biasa, jadi saya menjadi guru bahasa Melayu. Kini giliran saya tidak boleh mengelak lagi. Saya dari Delta Force Tentera Amerika Syarikat. Selama 6 tahun, saya telah menyelesaikan lebih 12 misi. Tetapi tahun lepas, disebabkan kesilapan saya, anggota bawahan saya cedera parah. Saya datang ke Malaysia untuk melarikan diri dari trauma itu. Mata Amir membulat, tetapi riak wajahnya lebih kepada memahami daripada terkejut. Patutlah nampak ada kekuatan dalam diri awak dan tabiat seorang askar yang kadang-kadang kelihatan. Awak dah sedar dari awal ke?
Sedikit sebanyak, cara awak berjalan pun berbeza. Dan reaksi awak dalam situasi berbahaya tidak seperti orang biasa. Malam itu, kami berbual sehingga subuh. Kami berkongsi pengalaman masing-masing, kesukaran sebagai seorang askar dan kerinduan terhadap kehidupan yang aman. Awak tak keseorangan. Saya ada. Kata-kata Amir membuatkan saya hampir menangis. Seumur hidup saya terpaksa menjadi kuat. Ini kali pertama seseorang berkata begitu kepada saya. Saya rasa, kalau bersama awak, saya boleh mulakan hidup sekali lagi. Begitulah hubungan kami memasuki fasa yang baru. Kami menjadi pasangan sejati yang memahami dan menyembuhkan luka masing-masing. Selepas 3 bulan di Malaysia, saya benar-benar banyak berubah. Kekerapan mimpi ngeri pada waktu malam berkurangan dan ketakutan terhadap bunyi tembakan juga semakin pulih. Paling penting setiap hari bersama Amir adalah kebahagiaan. Tetapi bolehkah kebahagiaan ini berterusan? Bukankah suatu hari nanti saya perlu pulang ke Amerika? Dan jika saya menceritakan semua ini kepada keluarga saya, bagaimana reaksi mereka? Walaupun kebimbangan itu ada di sudut hati saya, pada saat ini, saya benar-benar bahagia. Kedamaian dan cinta yang saya temui di Malaysia perlahan-lahan menyembuhkan hati saya yang terluka. Selepas kami berterus terang, hubungan kami menjadi lebih mendalam. Dengan memahami masa lalu yang pahit, kami menjadi pasangan sejati. Namun, kebahagiaan tidak sentiasa berpanjangan. Selepas 4 bulan di Malaysia, saya terpaksa membuat keputusan penting. Hubungan saya dengan Amir menjadi semakin serius. Suatu petang, sambil berjalan di Taman KLCC, Amir melamar saya. Emily, saya nak habiskan sisa hidup saya dengan awak. Sudikah awak kahwin dengan saya? Pada ketika itu, hati saya benar-benar bercampur baur, gembira, tetapi pada masa yang sama, ketakutan melanda. Bagaimana saya hendak memberitahu ibu bapa saya, terutamanya ayah, bagaimana reaksinya nanti? Ya, saya sudi. Tapi saya perlu beritahu ibu bapa saya dulu. Beberapa hari kemudian, saya memberanikan diri membuat panggilan video kepada ibu bapa saya di Amerika. Wajah ayah di seberang skrin masih dingin dan tegas seperti biasa. Emily, kamu di mana selama ini? Hilang tanpa khabar. Tahu tak kami risau? Maaf, ayah. Saya sekarang di Malaysia dan saya akan berkahwin. Ibu saya yang pertama memberi reaksi. Betul ke? Dengan siapa? Seorang lelaki Malaysia. Dia seorang yang sangat baik. Pada ketika itu, wajah ayah mengeras. Lelaki Malaysia? Emily, kamu dah gila ke? Ayah, kenapa cakap macam tu? Berkahwin dengan lelaki Asia? Fikirkan tradisi keluarga Martinez. Kamu lupa ke ayah seorang jeneral. Kata-kata ayah yang penuh prasangka itu menyakitkan hati saya. Ayah, dia seorang yang hebat. Dia faham saya. Dia sayangkan saya. Tak boleh. Ayah takkan benarkan. Ayah memutuskan panggilan video. Ibu saya dengan wajah serba salah berkata, bagi ayah sedikit masa sebelum menamatkan panggilan. Malam itu, saya menangis. Walaupun Amir memujuk dan mengusap belakang saya, tentangan keluarga adalah luka yang lebih besar daripada yang saya sangka. Tak apa, Emily, biar saya sendiri yang jumpa ayah awak. Betul ke? Tapi ayah saya bukan orang yang mudah. Saya akan cuba. Demi awak, saya sanggup buat apa saja. Tekad Amir sangat kuat. 2 minggu kemudian, dia benar-benar menempah tiket penerbangan ke Amerika. Malam sebelum dia berlepas, kami menyediakan beberapa hadiah tradisional Malaysia, 1 set pauta Royal Selangor yang cantik, sehelai kain batik sutera yang indah dan juga beberapa produk kesihatan tempatan. Saya nak tunjukkan keindahan budaya Malaysia, kata Amir. Semasa menghantar Amir di lapangan terbang, saya sangat risau. Saya tahu betapa dingin dan keras kepalanya ayah saya. Setibanya di Amerika, Amir menginap di sebuah hotel berdekatan rumah kami. Petang keesokannya, pertemuan dengan ayah akhirnya diatur berkat pujukan ibu saya. Amir, segak dengan sut, datang ke rumah kami membawa hadiah. Ayah menyambutnya dengan riak wajah yang sangat dingin. Silakan masuk. Duduk di ruang tamu, suasana terasa sangat canggung. Amir memulakan perbualan. Selamat sejahtera, Jeneral Martinez. Saya Amir bin Rahman.
Saya datang untuk meminta restu untuk berkahwin dengan Emily. Kahwin? Suara ayah masih dingin. Amir dengan berhati-hati menghulurkan hadiah. Ini sedikit buah tangan dari Malaysia. Ayah menerima hadiah itu dan kelihatan sedikit terkejut, terutamanya apabila melihat kualiti barangan pewter itu. Barang ni nampak berkualiti tinggi. Ya, ia antara produk kraft tangan terbaik dari negara kami. Ketika itulah Amir mendedahkan identitinya. Saya pernah berkhidmat selama 8 tahun dalam grup gerak khas tentera Malaysia. Riak wajah ayah jelas berubah. Grup gerak khas? Ya. Saya pernah terlibat dalam operasi anti keganasan dan misi pengaman di luar negara. Saya juga pernah ke Afghanistan. Ayah tiba-tiba mencondongkan badannya ke hadapan. Betul ke? Setahu saya, GGK adalah salah satu pasukan khas terbaik di dunia. Terima kasih Tuan. Pasukan kami banyak menjalankan operasi bersama dengan tentera Amerika Syarikat. Kami juga beberapa kali berlatih bersama Delta Force. Sejak detik itu, suasana berubah sepenuhnya. Ayah dan Amir mula berbual tentang perkara yang hanya difahami oleh tentera. Kamu tahu, dalam keadaan apa Emily datang ke Malaysia? Ya, saya tahu. Dia melalui pengalaman yang sangat pahit, tapi sekarang dia sudah banyak pulih. Saya nampak mata ayah berkaca. Adakah saya terlalu keras dengan anak saya? Tidak Tuan. Emily sangat menghormati dan menyayangi ayah. Cuma pada masa itu, lukanya terlalu dalam. Amir menerangkan dengan tenang bagaimana saya pulih di Malaysia, betapa saya menjadi lebih ceria dan bagaimana kami saling menyayangi, dan saya akan melindungi Emily seumur hidup saya. Saya akan pastikan dia hidup bahagia di Malaysia. Ketika itu, sesuatu yang mengejutkan berlaku. Ayah tiba-tiba bercerita tentang pengalamannya sendiri. Dulu, semasa latihan bersama di bawah program Curry Strike, saya melihat sendiri keberanian dan disiplin askar Malaysia. Mereka sangat profesional dan berani. Ayah bangun dan pergi ke bilik kerjanya, membawa keluar sekeping gambar lama. Ia adalah gambar ayah bersama beberapa pegawai tentera Malaysia semasa latihan tersebut. Melihat gambar ini, saya teringat betapa saya kagum dengan mereka. Amir melihat gambar itu dengan teliti. Berkat kerjasama antara negara kita, dunia menjadi lebih selamat, Tuan. Mendengar kata-kata itu, hati ayah seolah-olah cair sepenuhnya. Anak muda, nampaknya saya yang silap. Saya ada prasangka terhadap negaramu. Tidak, Tuan. Sebagai ayah Emily, sudah tentu Tuan risau. Semasa makan malam bersama, ayah dan Amir berbual panjang. Dari pengalaman ketenteraan hinggalah ke falsafah hidup, mereka berbual seperti rakan seperjuangan lama. Saya nampak kamu benar-benar sayangkan Emily. Dan kamu seorang yang boleh dipercayai. Terima kasih, Tuan. Emily adalah segala-galanya bagi saya. Malam itu, ayah sendiri menelefon saya di Malaysia. Emily, ayah minta maaf dan tahniah. Ayah dah jumpa pemuda bernama Amir tu. Dia seorang yang hebat. Dia pasti akan jaga kamu baik-baik. Saya dapat merasakan keikhlasan dalam suara ayah di seberang talian. Buat pertama kalinya seumur hidup, ayah merestui pilihan saya. 2 minggu kemudian, apabila Amir pulang ke Malaysia, saya berlari memeluknya di lapangan terbang. Macam mana? Berjaya. Ayah awak dah restu. 3 bulan kemudian, kami melangsungkan perkahwinan. Kami memutuskan untuk mengadakannya di Malaysia dan ibu bapa saya berkata mereka akan datang sendiri. Seminggu sebelum majlis, mereka tiba di KLIA. Ayah terkejut sejak hari pertama di Malaysia. Betul-betul selamat. Jalan waktu malam pun tak rasa bahaya. Ibu saya pula jatuh cinta dengan masakan Malaysia. Rendang ni sedapnya. Tak sangka rempah ratus boleh jadi seenak ini. Majlis perkahwinan kami menggabungkan tradisi Melayu dan Barat. Kami melangsungkan akad nikah di sebuah masjid yang indah, diikuti dengan majlis persandingan di sebuah dewan. Melihat saya dalam persalinan baju kurung moden, ayah menangis terharu. Dia berkata kepada Amir, jaga anak ayah baik-baik. Semasa majlis resepsi, ayah memberikan ucapan yang sangat menyentuh. Saya dengan tulus merestui perkahwinan Emily dan Amir. Pada mulanya saya banyak risau, tapi sekarang saya yakin mereka berdua adalah pasangan yang sempurna.
Dan selepas datang sendiri ke Malaysia, saya sangat kagum, selamat, aman dan orangnya ramah. Sejujurnya, saya rasa nak bersara dan tinggal di sini saja. Selepas majlis, ibu datang kepada saya, Emily, ini kali pertama ibu nampak kamu sebahagia ini. Ibu gembira sangat, nampak Amir betul-betul sayangkan kamu dan kamu pun nampak lebih ceria. Ibu bapa saya tinggal di Malaysia selama seminggu dan merasai budaya negara ini. Kami melancong bersama ke Melaka, Pulau Pinang dan juga Cameron Highlands. Pada hari mereka pulang ke Amerika, ayah berkata kepada saya, Emily, selama ni ayah terlalu cuba didik kamu jadi askar. Baru sekarang ayah sedar. Kamu adalah anak perempuan ayah yang berharga, hiduplah dengan bahagia dan jangan lupa telefon. Semasa menghantar mereka di lapangan terbang, saya benar-benar menangis. Buat pertama kalinya seumur hidup, saya merasakan kasih sayang tulus dari ayah saya. Kini, sudah 1.5 tahun kami berkahwin, saya membuka sebuah kafe kecil berdekatan Bangsar bernama Emily's Peace Cafe. Ia sering dikunjungi oleh pelancong asing dan saya berasa sangat puas. Amir pula menubuhkan sebuah syarikat keselamatan yang berjaya menyediakan perkhidmatan keselamatan untuk warga asing. Perniagaannya sangat maju. Kadang-kadang, Ryan datang melawat. Dia benar-benar datang ke Malaysia dan memulakan hidup baru. Walaupun di atas kerusi roda, dia hidup dengan sangat ceria. Terima kasih Sarjan, sebab Sarjanlah saya kenal Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, katanya. Dan hati saya terasa lebih ringan. Ayah juga sering menghubungi kami. Dia akan bertanya kabar, Malaysia macam mana, Amir sihat dan berkata dia akan datang lagi musim panas ini. Sekarang, saya benar-benar bahagia. Jauh dari perang dan bunyi tembakan, saya menjalani kehidupan harian yang damai. Dikelilingi oleh orang-orang yang saya sayangi dalam keluarga yang hangat yang saya bina bersama Amir. Keamanan dan cinta yang saya temui di Malaysia telah mengubah saya menjadi insan yang baru sepenuhnya. Bukan lagi seorang askar yang terluka, tetapi seorang wanita yang disayangi.